Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwan binti Syukri. Nombor matrik C22A0152 akan membentangkan laporan mengenai pengalaman saya sepanjang menjalani program Student in Enterprise Project atau SIEP di kedai kosmetik Amy Zarina. Kedai kosmetik Amy Zarina ini terletak di dalam kawasan Pasar Pekan Lalu, iaitu di kedai yang bernombor G9. Kedai ini dikatakan berada di kawasan yang strategik kerana terletak berdekatan dengan tumpuan masyarakat setempat yang menjadikannya mudah diakses oleh pelanggan yang berkunjung ke pasar. Sepanjang saya menjalani latihan SIEP di kedai kosmetik ini, saya telah melaksanakan beberapa aktiviti harian. Antaranya ialah mengemas dan menyusun produk di rak, membuat semakan stok, melayani pelanggan serta membantu dalam urusan promosi barangan. Aktiviti-aktiviti ini memberi saya pengalaman dalam pengurusan kedai kosmetik dan meningkatkan kemahiran komunikasi dengan pelanggan. Bukan itu sahaja, saya juga turut ditugaskan untuk membuat surat aduan kerosakan dan kekurangan kemudahan kedai untuk melaporkan masalah yang dihadapi kepada majlis daerah. Antara isu yang dihadapi ialah kebocoran atap, kerosakan pintu utama kedai dan ketiadaan tong sampah yang berhampiran kedai kosmetik ini. Sepanjang menjalani latihan SIEP di kedai kosmetik ini, saya memperoleh banyak pengalaman berharga seperti cara menyusun produk di rak, melayani pelanggan serta membuat semakan stok. Saya juga dapat melihat sendiri bagaimana urus niaga harian ini dijalankan dalam sebuah perniagaan yang kecil lah. Namun begitu, terdapat juga cabaran yang saya hadapi seperti mengurus pelanggan yang mempunyai pelbagai kehendak serta menyesuaikan diri dengan tugasan baharu yang kadang-kala memerlukan ketelitian yang tinggi. Walaupun mencabar, pengalaman ini banyak membantu saya meningkatkan kemahiran berkomunikasi, disiplin dan keyakinan diri dalam dunia pekerjaan yang sebenar.